Ramai yang tanya Kak Tin, nak buat konten pakai AI, boleh tak? Okey, ini pendapat jujur dan personal opinion Kak Tin sendirilah. Kalau you all nak mulakan affiliate sebagai affiliate Olive House ni, pertama sekali Kak Tin nak jawab, tak ada masalah untuk you gunakan video AI. Tapi, you kena faham behavior pembeli, behavior customer. Mungkin AI yang you pakai tu hanyalah untuk menarik perhatian saja. Tapi untuk meyakinkan customer membeli, you tetap kena ada klip-klip yang original, yang raw, yang kami dah sediakan dah pun dan you boleh guna. Okay, so boleh guna AI tak untuk buat konten? Jawapan Kak Tin, boleh. Tapi untuk you buat satu konten yang convert, dapat sale, dapat commission, make sure you letak juga raw clip untuk yakinkan customer. Okay, so AI content tu nak guna dekat mana Kak Tin? You all boleh gunakan sebagai intro, sebagai hook untuk capture attention. Tapi di bahagian info, di bahagian CTA, mungkin you boleh gunakan original clip ataupun raw clip lah, daripada yang kita provide boleh, atau you nak shoot sendiri boleh. Boleh mixkan. Jangan, kalau boleh jangan 100% nak pakai AI. Mungkin nampak menarik untuk orang tengok, tapi untuk orang membeli mungkin susah lah. You boleh tanya diri you sendiri. Kalau you mencari satu produk untuk kesihatan dalaman, you mencari satu produk untuk penjagaan diri, you okay ke kalau nak beli? You rasa confident tak nak beli kalau tengok video AI? Kalau you rasa confident nak beli, just go for it. Tapi kalau you pun sendiri rasa video ni cantik untuk dilihat, menarik untuk ditengok, tapi untuk saya beli saya tak confident, better you boleh mix lah. Better boleh mix macam tu, okay?